Jadi periksa ni ialah untuk kita nak tahu kita punya tahap pemahaman. Setakat mana kita faham. Jadi periksa bukan bid'ah. Ada setengah orang kata periksa ni bid'ah. Zaman Nabi tak ada periksa pun. Tapi kan, orang yang sama juga komplain kalau kita baca hadis yang kedua, kan, hadis 40, hadis Jibril, dan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Bagitahu saya, bagitahu saya, bagitahu saya. Bagitahu saya bila kiamat, bagitahu saya bilakah apa nama ni, apakah tanda-tanda kiamat. Ni Jibril datang dalam bentuk wajah manusia, tanya kepada Nabi Muhammad macam-macam soalan. Lepas dah beredar tu barulah Nabi kata ni Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Datang untuk nak apa dia? Ajar kamu agama kamu. So ini test. Soalan tu boleh jadi test Nabi SAW. Kan? Dan Nabi jawab dengan jayanya, dengan penuh cemerlang. So menunjukkan bahawa boleh quiz. Nabi SAW tanya, dekat ada satu pokok ni yang mana ia menyerupai orang yang beriman. Cuba teka pokok apa? Ini quiz Nabi kata. Ibnu Umar kata, hati saya terdetik lah. Pokok kurma. Orang ni duk kata pokok tu, pokok ni. Terdetik hati saya pokok kurma. Jadi akhirnya tak ada siapa jawab. So Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah pun kata pokok kurma, pokok apa lagi. Ni pun test juga, tanya. Jadi dengan cara kita test ni baru kita tahu tahap kemampuan kita. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Bila ada anak yatim, so wali ni, penjaga ni, dia kena jaga dia punya harta anak yatim tu kan. Kemudian bila budak tu dah baligh kan, so sudah sampai masa untuk apa? Untuk pulangkan duit tu kepada dia. So masa dia tak balik, dia kanak-kanak, wali jaga. Datuk ke, pakcik ke, siapa-siapa ke, dia orang jaga. Pasal budak tu tak reti, tak balik lagi, so dia tak layak lagi untuk nak menguruskan harta. Kemudian bila dah balik ni kan, layak tak layak kan untuk dipegang. So dah balik tak terus bagi. Allah Taala kata apa? Wabtalul yatama. Test dulu anak-anak yatim ni bila mereka sudah mencapai umur kahwin. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu rasa mereka cerdik, maka barulah serahkan kepada mereka harta mereka. Maknanya kalau budak ni dah balik sekalipun, kita test dia contohnya. Bagi dia contohnya RM100. Tengok apa yang dia buat dengan RM1 tu. Tengok apa yang dia buat dengan RM100. So kalau katalah awak buat apa dengan RM100? Oh, saya beli barang, lepas tu saya jual, buat bisnes dekat sekolah. Okey, dia ni nampak macam seorang yang bijak menguruskan harta. Ataupun kata saya terus letak dalam akaun. Ataupun saya kumpul pasal saya ada target apa yang saya nak buat. Jadi kalau kita rasa dia pandai uruskan harta, serahkan. Kata awak apa? Saya beli token, nak beli game. Roblox. Apa-apalah game yang orang beli ni. Nak beli benda sia-sia dekat dalam video game. Dia kata agak-agak nak bagi ke? Ini bagi 100 kat situ dia habis. Kalau kita bagi dia RM20,000, apa jadi kat RM20,000 tu? Jadi maknanya kalau dah balik pun, kalau test gagal, tak sepatutnya wali tu serahkan duit tu kepada anak yatim tu. Jadi kat sini konsep periksa ni memang ada. Konsep periksa, satu, memang dunia ni memang darul imtihan. Memang dunia ni penuh dengan cabaran. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah boleh test kamu siapakah yang paling baik amalannya. So dunia ni memang penuh dengan ujian dan dugaan. Tapi bila kita nak test ilmu, pengetahuan seseorang, pun ada juga imtihan kat situ. Jadi minggu depan ni ada imtihan. Hafizah pun ada, alimah pun ada katnya. Nabi SAW setahun sekali kena mengulang dekat Jibril. Itu kind of test lah. Nak tengok setakat mana kan Rasulullah punya, orang kata, hafazan tu. So Rasulullah memang hafal pun kan? Tapi nak tunjuk kalau Nabi pun kena mengulang depan Jibril setahun sekali pada bulan Ramadan kan? Maka kita pun kenalah sentiasa ulang balik apa yang telah kita pelajari. Jadi nasihat saya, belajar ni sebenarnya untuk kita amal. Belajar ni untuk kita faham. Belajar ni untuk kita
dapat faedah, ambil manfaat daripada apa yang kita pelajari. Kadang-kadang kita tak sedar pun apa yang kita belajar ni kita tak tahu manfaatnya sekarang, tapi pada masa akan datang kita akan nampak manfaat dia. Sekarang mungkin tak nampak, nanti akan nampak. Kalau kita sentiasa orang yang curious, sifat ingin tahu tu kuat, jadi dia akan nampak sana, nampak kat sini, oh macam ni. Masa saya belajar dulu, ustaz kami almarhum Ustaz Yusuf bin Osman rahimahullah, dia paksa kami hafal kaedah 40 daripada Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair, ada satu kaedah Imam Sayuti punya kitab Qawaid Fiqh ni, kaedah fiqh. Jadi ada bab yang kitab yang kedua tu ada 40 kaedah, 42 kaedah lah basically. Dan dia suruh kami hafal, dia suruh kami faham terjemah dia, dan beliau suruh kami bagi contoh, buka explain. Kadang-kadang pergi kat depan ni explain. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. So kalau A bagi fatwa, bagi pandangan, datang B bagi fatwa, kemudian dia pun meninggal, datang pula B bagi fatwa ataupun pandangan yang berbeza, pandangan yang kedua tu tidak akan membatalkan pandangan yang pertama. Jadi macam mana kita nak apply kaedah ni dalam kita punya kehidupan seharian? So diorang beritahu lah, kalau Abu Bakar bagi pandangan, datang Umar bagi pandangan lain, tak bermakna bahawa pandangan Abu Bakar tu salah ataupun termasuk atau terbatal, kan? Kemudian datang pula satu contoh, macam kalau orang tu dia kat tengah-tengah hutan, dia tak tahu kiblat kat mana, dia pun tahari cuba cari kiblat, dan dia rasa kiblat ni dekat sini, dia pun semayang. Ini ijtihad dia. Kemudian rakaat kedua dia kata, nampak macam kat sini pula, dia pun tengah-tengah semayang tu, rakaat kedua dia alih ke sana. Boleh ke tak boleh, ataupun dia kena batalkan alih ke sana? So sekarang ni bila fikir balik, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. So kalau dia semayang pada rakaat pertama ke sana kerana ijtihad, kemudian ijtihad dia berbeza pula ke sini, maknanya ijtihad pada rakaat pertama tak terbatal. Pusing je menghadap ke sana, tak perlu nak fikir panjang batal, lepas tu nak kena start balik. Kalau katalah 4 arah yang berbeza dalam 4 rakaat, no problem, pusing macam kipas. So berdasarkan kaedah apa dia? Ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad. Sekarang ni saya hafal ni tahun 97 dulu, saya main hafal buta macam tu je. Tapi kan, lepas berapa belas tahun barulah nampak aplikasi dia gitu. Jadi ini maksud utama kita belajar ialah apa dia? Pertama, kita nak kenal Tuhan kita, satu. Yang kedua, kan, untuk kita amalkan apa yang kita belajar. Yang ketiga, untuk kita dapat manfaat. Ini maksud untuk seorang tu belajar. Dia tak tahu manfaat tu dapat bila, dan tidak ada ilmu yang apa dia, bila benda tu baik, ilmu baik, mesti ada manfaat. Ilmu agama mesti ada manfaat. Jadi kalau niat kita ni macam ni, insya-Allah bila masuk puasa, bila kita ulang kaji, kita akan dapat refresh, dan bila datang soalan, kan, kita dapat agak dah apakah jawapannya. So ini sepatutnya masuk asal lah, maksud asal kenapa kita belajar.